So selamat kembali. So aku menggunakan DJI Osmo ni untuk rekod aku punya proses untuk tambah strap pada motor 125 ni. Seperti korang tengok, strap tak ada macam motor Indo. Jadi aku membeli strap hitam skala. Strap ni untuk motor ni lah. Sebab asalnya memang hitam skala tetapi tak ada ditanggalkan. Jadi aku hanya beli strap lokal je. Strap Moritoka. Tapi setahu aku Moritoka okey je strap dia. Jadi aku tak pasang motor, just lap-lap, spray. Lepas tu kita adjust lah bagi dia center cantik. Okay, so jom kita mulakan proses pasang strap guys. Okay, aku dah lama tak buat pasang strap ni. Last buat 3 tahun lepas. Jadi aku tak pernah ingat. Jadi aku menggunakan sabun Sunlight sebagai base untuk boleh adjust stiker tu lah. Okay, dan aku masukkan ke dalam botol spray. Sebabnya aku akan spray dekat stiker dan juga spray kat sini supaya bila aku letak tu aku boleh adjust. Lepas tu baru kita tolak air tu keluar. Tolak tu aku tak ada barang. Aku hanya tolak dengan kain je, dengan harapan dia melekat lah. So aku isi dengan air. Lepas tu korang tengok proses aku tampal ni guys. Okay, so tu spray yang aku akan spray kan guna Sunlight. Sekarang ni kita akan mulakan dengan bismillah. Okay lah, boleh pakai lah strap ni. Okay, boleh pakai. Kalau korang tengok pun dia berkilat. So aku rasa okey je, tak masalah. Aku ingat lupa, hari pun berangin. So kita cuba je lah Sekarang kita pergi kawas lah. Kena kau belakang. Okay, dengan potongkan les. So era motor Indo tu dah habis lah. So bila korang letak sabun, bolehlah adjust auto. Kita kena ubah supaya sikit. Kena tolak nyetak. Okay, kurang air sabun. Aku pakai banyak sangat. So mungkin kena pakai sikit je. Buat licin sangat. Dia buatkan apa tu? Stiker tak makan.
Hui. Bawah ada rupa sikit kan. Walaupun tak perfect, tapi tak apa lah. Stripe tak worry. Yang penting ada stripe tu. Dia dah buluk tu. So macam mana? Barulah cantik. Okey. Barulah ada rupa untuk fire sikit. Okey, alhamdulillah settle. Aku dah puas hati dengan apa aku buat. Finishing pun cantik. Okey lah, boleh tukar, boleh pakai. Cuma macam bucu-bucu ni dia tak berapa nak kuat lah. Macam ni lah tengok. Dia naik. Mungkin silap tadi kot, sebab banyak sangat sabun. Tapi tak apa. Okay, alhamdulillah. So settle dah masalah aku. So itu saja. So bye. Assalamualaikum.